Dia bangun pagi, kita tengok ada situ bekas tempat tanda-tanda. Pelik lah. Yang ketiga, sebelum orang masuk Islam, Nabi SAW jumpa dengan dia dulu. Lepas pada tu dia masuk Islam. Ni yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, ada beberapa peristiwa ni. 1, 2, 3, 4, 5. Hak dia sebut ni, iaitu Nabi SAW panggil orang-orang tertentu tu pergi dekat dia Madinah. Memang orang tu pergi lepas pada tu. Pergi. Yang kelima, hak ni Qadiani kan? Qadiani ni, Mirza Ghulam Ahmad tu. Qadiani tu, Nabi SAW ada orang mimpi. Pergi tengok kubur dia. Nabi kata, pergi tengok kubur dia. Ada peristiwa dalam ni. Jadi lagu mana? Memang pelik lah. Memang pelik. Hak sesak tu. Ada orang mimpi Nabi SAW sapu dengan air liur dia, tubuh dia bau wangi semua. Lepas pada tu pelik. Pelik semua, tubuh dia jadi wangi lepas pada tu. Sebelum pada tu tidak begitu. Ni ada juga peristiwa ni. Ada juga orang yang mimpi Nabi SAW duk bagi susu. Di kalangan satu kumpulan ada juga. Lepas tu ni reka-reka lah. Sebab banyak tajuk-tajuk dia ni pun banyak ni. Ada Nabi SAW, orang nak pergi perang, dia bagi berita gembira, kamu akan menang. Memang menang. Dalam beberapa peristiwa yang lain pula, Nabi SAW ikut sekali. Yang semalam kan saya sebut, iaitu Tariq bin Ziyad tu, Nabi SAW Tariq tu mimpi hak nak pergi takluk Sepanyol dulu. Mimpi Nabi dengan sahabat-sahabat mari sekali dengan senjata ke apa. Nak pergi mana tanya? Nak pergi sekali dia kata. Itu isyarat kepada kemenangan. Banyak peristiwa-peristiwa lagu ni bukan satu dua di sini. Ni peristiwa seorang perempuan yang tidak Islam. Dalam mimpi dia jumpa Dia jumpa dan Islam dengan Nabi SAW. Esok pagi boleh baca surah Fatihah dan suratul Ikhlas, qul huwallahu molek-molek. Boleh baca, tak pernah belajar. Boleh baca. Ni pun ada. Ni cerita yang ke-16, peristiwa yang ke-16. Ada satu peristiwa Nabi SAW baca dekat mulut dia, baca Quran, begitu dekat dengan mulut dia. Orang tu sampai ke mati, mulut dia tu bau wangi. Banyak lah ni. Hak daripada selepas Nabi SAW wafat sampai ke ni. Hak dalam ni dia kubur sampai ke ni. Banyak peristiwa. Jadi artinya Nabi SAW ni seseorang walaupun mati ada semua dia tu panduan, isyarat, ada semua kepada umat ni. Tidak kata lepas gitu dok. Kalau nak tahu baca buku ni. Sebab tu anak rasa salah satu buku kalau patut diterjemah daripada bahasa Urdu ni. Dan dalam ni boleh katakan semua sebut, tak pernah ada lagi dalam bahasa mana-mana pun lagu ni terkumpul. Lagu ni tak pernah. Inilah buku yang pertama. Banyaklah, banyak. Ni kalau nak kira dari segi tajuk dia ni, cerita ni ada 264 tajuk. Tiap-tiap tajuk tu ada di beberapa cerita. Dia cerita ni dia bukan cerita macam cerita ni nak suruh sedak cerita buat bunga bahasa sedak. Dia ayat betul. Ada dalam kitab gitu. Dia ayat lagu tu. Dan mula-mula sekali dia sebut ni sebagai peringatan. Dia kata peringatan. Jangan main-main masalah mimpi. Lama kan baca buku ni hak tu berani nak ayat cerita mimpi jumpa dengan Nabi. Hak ni jumpa dengan Nabi yang main-main. Akibat buruk orang tu. Dia sebut.
Sebab itu dusta serupa dengan berdusta atas nama Nabi, raya hadis palsu juga. Serupa. Dalam hadis pun sebut gitu. Orang yang berdusta selepas Nabi mati, mimpi, dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi, sebenarnya tak mimpi pun, tak ada jumpa pun, bala besar akan kena. Tak lama akan nampak lah cerita dia lagu mana. Sini dia ada bagi peringatan lah berdasarkan hadis-hadis. Dia bagi peringatan. Jadi itulah. Lepas tu hak rujuk kau dia ambil ni pun cukup. Beratus buah lah kitabnya. Jumlah semuanya 283 buah kitab. Hak tempat rujukan hak dia ambil ni. Jadi dia payahlah. Siapa yang mimpi? Lepas dia buat ni Fihris dia pula. Fihris dia ni molek dia buat. Siapa yang mimpi? Lepas tu kitab mana? Dalam kitab mana dia? Dia sebutlah ni orang ni mimpi. Jadi orang yang mimpi ni kira-kiranya berapa ratus? 313 orang terkumpul dalam ni. 313 orang hak mimpi. Dia sepanjang zaman ni. Paklan ni. Dia sebutlah. Lepas tu ayat ni dalam kitab mana? Hak ayat cerita ni. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Tapi berdasarkan orang-orang ni, orang jujur, orang baik, ulama-ulama duduk sebut, dan berdasarkan peringatan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dah tu, kalau tak betul bala besar kata. Dan itu bermakna dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyiapkan diri dia dalam neraka. Serupa dengan reka hadis juga. Serupa lagu tu. Ni lah mana dia kira dia royak. Itulah dalam kitab ni. Betul tak betul serah kepada dia lah. Begitulah maknanya. Sebab benda ni dia tak ada sanak, tak ada gapo, lagu tu ya. Tetapi kalau kita perhati semua ni kan, memang ada panduan berlaku, menjadi pedoman kepada kita. Sekali-sekali dia berlaku begitu tu sebenarnya ada maksud. Tidak saja. Semalam kita cerita dah pengarang ni sendiri, walaupun benda tu benda biasa, tetapi memang berlaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benda pelik-pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis di papan hitam tu loki dalam bahasa Urdu, maknanya labu air. Dianya sakit kulit ni, habis doktor dah, kita kata pakar, jak kecil lagi sakit kulit, tak sembuh-sembuh. Dia pun ingat berkali nak suruh makan kau ni, makan sembuh. Walaupun benda lagu tu kita kata tu pengarang dia sendiri. Dia mimpi dia sendiri. Bini dia pun ada mimpi juga. Jadi yang mendorong dia ni menulis hak ni pun yang besarnya isteri dia. Isteri dia beberapa kali lebih lagi daripada dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pendorong besar untuk dia mengumpulkan buku ni, kata dia. Dalam mukaddimah dia tu gitu. Jadi kita tengok di sini betul-betul tu. Cuma sama ada takwilan atau tidak ada takwilan, itu soal lain. Ada takwilan atau tidak ada takwilan. Seperti Imam Bukhari ni sendiri dalam ni pun ada sebut, sebelum dia mengarang kitab ni, Bukhari ni, dia mimpi dulu. Dia mimpi Nabi SAW kena hurung ke lalak. Lalak banyak. Dia duduk kebah hambak lalak. Dia duduk kebah hambak lalak daripada tubuh Nabi SAW. Lepas tu dia cerita kepada tok guru dia. Tok guru dia lah, tok guru Imam Bukhari ni, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih, dan ramai lagi hak lain-lain. Dia mau tu kata, itu takwilan dia. Mimpi yang ada takwilan. Lagu tu mimpi yang ada takwilan. Sebab apa? Kalau biasanya lalak ni kita kata dia bau busuk, bau dia pergi kan. Jadi zahirnya kita tengok dari segi mimpi tu, apakah Nabi SAW ni busuk? Dia dikerumun oleh lalak tu. Takkanlah lagu tu hak sebenarnya. Bila hak sebenarnya tidak begitu, kena takwil lah. Apa takwilan dia? Takwilan dia nya, tutup guru dia ayat, kamu akan datang, akan buat sesuatu yang membersihkan Nabi SAW. Mana Nabi SAW ni orang buat menyebabkan jadi cemar lah, jadi kotor. Kamu berusaha akan membersihkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara tulis kitab gapo dia sebut gitu.